Aku elok-elok duduk situ. Kau yang bawa aku balik. Kau tak patut tahu pun pasal tempat ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam pada semua viewer dan host untuk Bilik Gelap Official. Okay, saya nak cerita dan kongsikanlah satu kisah misteri dan gangguan yang mengganggu kami sampai sekarang. Dan ada seorang sahabat saya yang meninggal lah dan menjadi arwah disebabkan gangguan tersebut, yang disebabkan benda yang sepatutnya kita orang tak buat dan tak perlu ambil tahu. Okay, benda ni jadi selepas kita orang, saya lah dan sahabat saya tu habis daripada matrikulasi. Jadi macam tadi saya dah sambung tu sampai nak habis ke peperiksaan akhir untuk kita orang nak tamatkan matrikulasi tu. Seorang sahabat saya ni lah, nama saya katakan Ali. Okay, dia beritahu lah, dia kata, korang pernah dengar tak cerita pasal Highland Tower? Kita orang macam, pernah kan pasal dia kita runtuh. Lepas tu diorang kata ada gangguan gitu dia. Lepas tu kita orang ni suka tengok cerita horror lah. Macam-macam cerita horror kita tengok, orang putih, Thailand. Lepas tu dia kata macam, orang kata kau pernah nampak hantu tak? Dia kata, kita orang lah. Macam saya kata, saya pernah nampak. Saya diberi masa saya kecil, daripada saya umur 6 tahun, saya diberi satu hijab. Saya boleh nampak tapi orang lain tak nampak. Macam arwah atuk saya, dia membela. Orang lain tak nampak, tapi saya nampak benda tu ada dekat dia punya ni. Tapi saya tak tegur lah. Saya macam nampak benda tu biasa. Tapi bila dah makin lama dah makin membesar, benda tu makin lama, hijab tu makin lama dah makin berkurang. Sampai satu masa tu, saya katalah, saya pernah nampak ni benda macam, kalau orang kata macam nampak muka tu tak, dia tak nampak jelas, tapi kita nampak bentuk tu lah. Bila kita ada benda tu depan kita, kita tak nampak jelas muka dia tu macam mana. Dia kabur. Okay, jadi bila dah semua dah cerita betul, ada seorang kata, aku tak percaya langsung lah benda karut ni kan. Aku tahu benda tu ada, tapi bukan hantu, itu setan kata kan. Setan ke jin, okay, tak apalah. Yang lagi seorang kata, aku tak pernah tengok kan, tapi kita tengok cerita hantu lebih kurang macam tu je kot muka-muka dia. Tak ada seram sangat. Okay, tak apa. Jadi dia kata, okay, tak apa. Nanti lepas habis ni, lepas 2 minggu, kita dah relax, aku ambil korang. Kita pergi kat tempat tu. Barang-barang semua aku settle kita. Kau serius lah nak buat kan kita? Okay, sampai kata 4-4 setuju. Okay, lepas tu bila setuju semua, lepas dah habis tu, okay, minggu pertama tu yang Ali ni, yang kata mastermind ni lah, dia bagi tahu, okay, kita, guys, aku rasa kan kita cuba try buat video nak tak, kan, baru kita boleh tunjuk benda, kita buktikan lah sebenarnya kat situ tak ada apa pun. Dia kata, tak apalah, ikut kau lah kata kan. Yang penting semua kau sediakan lah. Kita orang ni bukan orang kaya sangat, kau je lah yang paling berada antara kita orang ni. Kita tak ada hal lah. Apalah. Lepas tu dia kata dia sediakan apa semua. And then tibalah hari kejadian. Masa hari kejadian tu, dia ambil kita orang daripada 4 tempat berbeza lah. Seorang saya daripada Negeri Sembilan. Masa tu saya duduk kat Negeri Sembilan. Yang lagi seorang tu dekat Selangor. Yang Ali ni dia duduk KL. Jadi dia masa dia dah ambil saya, lepas tu dia ambil yang 2 orang daripada Selangor tu, lepas tu baru pergi ke Highland Tower. Kita orang sampai ke Highland Tower tu masa tu dalam 2.40 lebih kurang macam tu lah. 2.40 pagi. Masa tu dah semua setting kita. Masa tu zaman camcorder bodoh lagi lah, tak Zai macam phone canggih masa ni, tak ada lagi, just tapi gambar tak berapa cantik. Jadi dia kata dia beli camcorder. Tak silap saya masa tu pakai Sony Handycam. Kurang macam tu. Okay. Itu dah padu dah tu bang. Sony tu. Padu. Dia saya kata lah, dia antara 4 orang tu dia yang paling berada lah sebab ni. Okay, jadi dia kata dia bagi seorang satu masa tu. Ada 4 kamera, 4 semua sama. Okay, dia kata, okay, aku bagi korang seorang satu, kata. Kau buka macam ni lah, kita ni nak vision dia macam ni. Okay, tak apa. Lepas tu bila korang naik tu, kita dah sampai. Siapa yang pernah pergi tu dia tahu ada satu pagar sebelum dia masuk tu, dia memang tulis lah dilarang masuk, semua ni bahaya, semua tu lah. Okay,
Bila dah masuk tu, tak ada apa-apa yang berlaku lagi lah. Masuk-masuk, jalan. Lepas tu sampai dekat satu blok. Saya tak ingat lah, blok B masa tu ingat tak? Nama tu pada blok B. Okay, lepas tu si Ali ni kata lah, okay, kita rasa kalau kita pergi empat-empat ni, benda tu takkan kacau kita ni. Kita berpisah. Okay, bila start berpisah tu, kita, okay, aku akan ikut jalan bawah. Yang kawan saya lagi 2 orang tu berpisah lah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Okay, saya kena pergi ke tingkat 4. Okay, jadi bila dah jalan tu, kita saya lepas dalam sejam lebih macam tu lah, kita orang turun balik. Kita orang kata, kau ada nampak apa pula? Tak ada. Kawan saya pun turun pun tak ada. Yang seorang Ali pun kata tak ada. Tapi yang nombor 2 tu dia kata, masa dia turun tu, dia kata, tanya, Ali, tadi kau pergi sana kan? Kau buat, kau asal kau tak perasan ke ada orang ikut kau di belakang kata? Mana ada, kau ni mengarut lah kata. Aku tak ada nampak apa-apa. Tapi yang tadi yang nombor 2, kawan saya yang arwah tu, yang nanti ada bodoh, saya ni lah, yang dia dah jadi arwah tu, dia kata, aku nampak ada orang follow kau tu, dia kata. Tapi dia tinggi gila nak mampus. Dia gila daripada kau. Tapi dia kata dia follow kau dari belakang gitu. Aku nak panggil kau tapi kau macam kau dah jalan ke depan dah sangat. Lepas tu aku kata tak apa lah, tak kau lah kan. Okay. Bila dah semua tu dah cerita, kita masa tu kita orang pun dah lepas dah makan lepak apa semua tu, Otal kata tak apa, malam lepak rumah aku lah kan. So kita tengok video. Kita apa lah, lepak makan semua, balik rumah dia. Lepas subuh, tidur kejap. Dalam pukul 12 tengah hari tu kita langsung bangun. Lepas tu si Ali ni kata, okay jom, kita tengok salah satu video yang kita rakam tadi. Okay, mula-mula dia kata, kita tengok kat Ali punya video. Masa buka kat video Ali, sepanjang 1 jam setengah atau lebih kurang macam tu, kita orang laju-lajukan lah. Okay, tak ada apa-apa. Tapi untuk kawan saya yang arwah tu, bila dia naik kat tingkat 1 tu, dia pusing tu, ada bunyi tapak kat situ. Kita kata dia kata, korang ada main-mainkan aku ke dalam video? Tapi aku rasa tak ada siapa. Kata, mana ada, kalau tengok nanti kita tengok. Mana ada aku follow kau, aku kan naik, memang naik tingkat 3, aku pun saya pun naik tingkat 4 kata. Tak apa kata. Weh, ni serius dengar bunyi tapak orang lain tu dalam video tapi tu. Dia kata bunyi memang jelas. Tapi dalam apa dah, dalam video tu bunyi tapak tu bukan bunyi macam tapak kaki orang. Pernah dengar tak kalau ambil kain yang basah, ketuk dekat lantai? Okey, tahu. Ambil Tahu? kecak. Kalau orang jalan bunyi ketak kan. Betul. Tapi kat dalam video tu bunyi kecak. Okay, tapi saya tak nak spoilkan dulu lah. Okay. Lepas tu yang ke tingkat 3 tu, kawan saya tu pula, bila tu dia pusing tak ada apa-apa. Tapi bila dia nak turun, ada benda yang kacau dia. Tapi dalam video tu lah, dia cakap dia turun sepanjang tu, turun. Masa dia nak turun ke tingkat 2 tu, ada benda sebut ke dia. Kau datang sini kenapa? Kau cari apa? Kau tak patut tahu pun pasal tempat ni. Masa kita orang dengar tu, empat-empat memang meramah gila nak mati lah. Lepas tu tanya, kau tak dengar ke? Sumpah tu aku tak dengar. Okay. Masalahnya semua dengar kat film dalam video tu. Semua dengar kan ni panggilan? Yeah. Kita orang dengar dalam video tu. Dengar. Lepas tu bila time saya pula, bila kita orang dah turun semua tu, masa nak turun nak pergi ke kereta, dekat tepi pagar tu ada
satu makhluk yang sepatutnya dekat dalam video masa saya pegang tu tak ada, tapi lepas rakam ada. Benda tu adalah benda yang ikut kawan saya yang tadi bunyi kecap, kecap, kecap. Agak-agak apa? Aduh. Hantu raya ke? Gula-gula. Astagfirullahaladzim. Pocong Oi. Okey. Macam gitu kan? Lepas daripada video tu semua macam si Ali ni kata lah macam, aku rasa macam tak sedar hati tu lepas kita dengar kenapa dia cakap benda tu kat kita kan. Lepas tu yang kawan saya yang arwah kata, aku dah kata kita tak patut sini, tak patut pergi kita. Tapi kau kata kau nak tengok juga benda ni, nak buktikan dekat orang dengan buat video ni untuk orang tengok benda tu tak ada apa-apa. So si Ali ni dia kata, okay, sekarang ni video ni kita nak beritahu kat orang ke tak, kata. Lepas tu yang arwah ni kata, tak payah tu. Benda ni macam dapat tak bagi kita nak tunjukkan diri dia kat orang lain. Cukup kita je yang tahu. Okay. Selepas seminggu, gangguan pertama bermula lah. Gangguan pertama bermula tu masa untuk sahabat saya yang pertama, mastermind tu, Ali. Ali ni dia kena, apa yang dia kena, dekat rumah dia selalu ada orang menyanyi waktu malam pukul 3 pagi. Riuh rendah, macam kawasan rumah dia tu, dia duduk dekat rumah kosong, rumah flat. Dia tidur, dia akan dengar ni orang berjalan, orang berlari, orang karaoke. Tapi bila dia buka pintu tak, senyap kosong. Okay, untuk kawan saya yang dah arwah tu, dia tak kena, tapi adik dia yang kena kacau dengan kecap. Oh, adik dia pula. Adik dia kena. Kalau pernah dengar cerita yang macam rumah dekat rumah sewa kat kebun tu, yang pasal cikgu tu, Yang viral, yang viral. Okey. Dekat Kelang tu Adik. Betul. Tapi bukan yang kawan adik saya tu bukanlah. Tapi keadaan adik arwah kawan saya tu kena sama macam cikgu tu kena. Dia bercakap seorang-seorang, adik dia. Sampai satu malam, abang dia perasan adik dia tu bercakap dengan benda yang tak wujud. Dan dia nampakkan diri dia. Adik dia tengah suapkan benda tu makan. Abang ni tak nampak apa-apa. Abang dia nampak benda tu, adik dia nampak macam kawan. Masya Allah. Adik dia cakap, dia saya terkurang sikit lah. Adik dia cakap kawan baru dia nak tumpang tidur sebelum jadi yang macam dia bercakap seorang tu lah. Benda tu jadi lebih kurang, tapi mak bapak dia tak percaya. Mak bapak dia macam ingat adik dia macam berhalusinasi lah. Sebab adik ni pun baru lepas putus cinta. Okey, putus cinta. Sebab ada komen kat bawah, berapa umur adik dia lebih kurang? Belasan ke? Macam mana? Belasan lah. Masa tu dia, tak silap saya adik dia tu SPM.
Okey, sibuk nak macam tu faham. Hmm. Okay. Tadi sampai mana? Okay. Bila dia dah pikut tu, mak bapak dia memang macam, mungkin adik kau ni dia tengah stres ke ataupun break apa tu, broken heart kan. Lepas putus cinta. And then dia tengah busy nak SPM lagi. Dia tu macam abang dia kata, macam arwah tu kata, dia nampak dengan mata kepala dia sendiri benda tu adik dia suap makan. Dan adik dia tidur peluk benda tu selama setahun sebelum arwah meninggal lah. Dia peluk. Lepas tu, okay, ni saya cerita untuk sampai arwah meninggal dulu lah. And then untuk part saya dengan part kawan saya selepas ni. Yang nombor satu tu, dia macam tu lah sampai sekarang. Rumah yang dia duduk tu memang macam tu. Okay, untuk yang arwah ni, gangguan dia yang paling teruk lah. Ada sekali tu masa dia terbangun pagi, dia bagi tahu kita orang, dia nak pergi mandi ke dia nak pergi minum air, lupa dah. On the way daripada tu, dia nampak benda tu tunggu dekat depan bilik dia. Dia kata benda tu cakap dengan dia. Dia kata, aku elok-elok duduk situ, kau yang bawa aku balik. Kawan saya memang keras lah. Dia kata dia terus call kita orang. Weh, benda ni dah kacau aku teruk gila tu. Kita kena jumpa ustaz. Okay. Lepas tu Ali kata, aku pun kena teruk juga ni tu. Mak bapak aku tak dengar siut. Apa orang memekak dekat luar. Dia kata aku halusinasi je kot. Sampai mak bapak aku kata, kau dah pergi, kau hadap lah sendiri. Siapa suka kacau dia? Lepas tu, yang arwah ni, sampai kita orang dah pergi berubat, ustaz kata, ada badi yang ikut. Tanpa sengaja. Lepas tu dia tanyalah, antara 4 orang korang ni, ada siapa tak yang bawa balik benda daripada tempat tu? So, tahu tak siapa yang bawa? Ali tu dia ambil benda dekat situ. Dia jumpa cincin emas. Cincin tu dia pegang, dia bawa. Tapi dia tak bagi tahu kita orang. Faham. Ali ada ambil barang tu. Okay. Dan ustaz kata, cincin tu mana? Benda tu nak cincin tu. Ali kata, lepas dia bawa balik, benda tu, cincin tu yang sepatutnya ada kat dalam beg, sampai sekarang dia cari tak jumpa. Dia tanya mak dia, tak ada siapa ambil. Tanya kakak dia tak ada buka masuk bilik dia. Dia lenyap macam tu je. Bulan ke-4 tak silap saya, bulan 4 ke bulan ke-5 sebelum arwah meninggal, lepas saya kena gangguan tu lah, arwah dia jadi lebih macam pendiam. Sebab hari-hari dia kena hadap benda tu. Dia kata pernah sekali tu arwah bagi tahu kat kita orang, dia baca Yasin kat dalam rumah, benda tu duduk kat belakang dia ikut, kata sebiji dia baca. Naya dia kan Uncle Film. Betul. Teruk dia kena tu. Yelah, nak kena hadap benda tu. Sampai
dia baca Yasin tu, benda tu ikut sebiji-sebiji. Dia kata, arwah kata, aku tak tahu nak buat apa tu. Kita dah pergi berubat pun sekarang ni benda tu tak ada. Yang kau pergi ambil benda tu, semua orang dah sekarang salahkan Ali lah. Bila dah masuk sebelum arwah meninggal kot. Saya rasa sebelum arwah meninggal tu, dan arwah ni meninggal aksiden lah. Tapi kita tak tahulah sebab apa aksiden tu. Aksiden motor rasa macam nak kata langgar lari pun bukan, nak kata tu pun bukan. Arwah meninggal tahun bila tu? Setahun selepas kita orang habis ujian matrik. Okey. Selepas itu? Okey, yang ni saya cerita yang pergi ketiga-tiga lah. Yang mana dalam video tu dia ditegur tu. Okey. Okey. Yang sahabat saya seorang lagi ni, dia tak seteruk sangat lah macam mana kita orang ni lah. Sebab dia mungkin benda tu tahu kot, yang dia tak ambil peduli sangat. Sebab yang dia pun bukan nak ikut sangat, dia just nak follow saja kita orang, apa yang kita orang buat. Yang dia ni, dia kena bukan yang kecak-kecak, tapi yang suka gelak atas pokok. Pangeran? Ya? Yeah? Hello? Kena lajukan sikit tempo cerita. Oh, okay, sorry. Okay. Okay. Yang kawan saya yang ketiga ni, dia benda tu nak kahwin dengan dia. Ustaz tu kata. Benda tu, ustaz tu kata satu lagi, yang kita orang tak patut mendatang situ. Dan waktu yang kita orang datang tu, waktu yang paling tak sesuai untuk kita orang pergi sepatutnya. Dan satu lagi masalah paling besar, sebab Ali tu bawa benda tu dan benda tu hilang sampai sekarang tak ada jumpa. Dan kawan saya sampai sekarang tu, dan dia dah ada anak bini, benda tu still kacau dia. Dan still nak ikut sebab dia kata dia sayang kawan saya tu. Walaupun kawan tu dah berkahwin. Ya. Wah. Untuk saya, dia dah tak berapa ganggu sangat lah. Sebab benda tu berlawan dengan moyang saya punya saka. Tapi saya pernah diganggu lah. Yang first, masa tu saya baru kerja dekat airport Sepang. Okay, kalau kerja kat airport Sepang, dia kerja 12 jam lah. Masa dia 12 pagi, 12 malam. 12 pagi, 12 malam. Jadi, benda yang terjadi pada saya tu waktu shift malam, saya on the way balik lah. Okay, bila saya on the way balik tu, kawasan nak masuk ke sampai sebelum sampai ke rumah saya tu adalah lebih kurang 3 km jalan yang sunyi, gelap dan ladang sawit. Okay. Masa on the way saya perjalanan tu, saya memang kita macam mungkin tak, apa nama dia, kita berserah pada Allah lah. Kalau ada benda tu, yang penting hantu tak kisah, jangan manusia. Jadi bila jalan tu senyap, tiba-tiba saya macam kena bawa laju daripada aku bawa slow 60, tiba-tiba bawa 100. Naik atas bukit, tiba-tiba ada satu kereta dari belakang, dia pecut laju, tiba-tiba dia slow. Dia follow saya di belakang. Saya dah risau, aduh, dia nak rompak aku apa ni kata kan. Kita bawa lagi laju. Tapi dia follow dengan keadaan speed lebih kurang macam mana saya speed. Tapi bila sampai satu pokok, saya terperasan benda yang nak kahwin dengan kawan saya tu, dia mengilai. Saya lepas satu bukit, motor saya rantai putus secara tiba-tiba.
Okay, bila saya dah berhenti tepi, aduh sudah. Okay, kereta yang tadi kat belakang tu datang kat saya. Pakcik tu rupanya. Tak, taksi dia daripada airport juga lah. Lepas tu tanya saya, Eric, kau nak buat prank kat orang kat sini, kau jangan buat prank kat sini, kau tahu tak, aku nak cari rezeki kat sini. Lepas tu saya dah macam, prank apa ni cik? Lepas tu dia kata, mana kawan kau yang berdiri dekat belakang kau dari tadi tu? Okey. Okay, faham. Lepas tu? Dia kata, cik jangan main-main cik. Saya tak ada bawa kawan. Saya seorang-seorang daripada airport, dia kata tadi. Kata, lepas tu cik tu macam, tak apa. Kau ni apa pasal tiba-tiba berhenti? Motor saya tiba-tiba tayak rantai putus lah. Kau ada kawan tak ada? Ada, tapi tu ada orang tengah makan dekat sana. Tak apa, kau call kawan kau. Tak apa, saya pun call. Alam-alam kawan saya tu pemain. Datang dalam 5 orang lah naik motor kak. Pergi tengok. Dia pergi check dekat saya punya motor tu. Rantai saya tu putus. Bukan macam orang buat. Maksudnya? Keadaan dia putus tu tak macam kalau motor yang, sebab rantai tu baru. Rantai kira mahal punya rantai tu. Dan baru, tak sampai dalam 3 bulan pakai. Putus dalam keadaan bukan macam orang kopek ke tak. Dia hancur. Hancur Kawan saya macam, weh, hang buat apa kat motor hang ni? Pecah macam ni, kata. Teruskan cerita. Okay. And then sampai dah tu, dah tolak balik rumah, tak ada apalah. And then untuk shift yang seterusnya, esok hari tu saya kena jugalah dekat tempat kerja. Yang mana masa tu saya nak pergi on the way makan pukul 3 pagi, tengah rehat. Nak pergi tu kat kawasan dalam, kalau pernah yang pernah kalau order, saya dulu kerja dekat area-area dekat dengan Raya Bakery. Saya kenal. Tapi dia tak kenal saya lah. Saya pernah nampak dia. Sama bang. Okay, siapa tahu dekat kawasan Satellite, ada kat bawah tu ada tempat makan untuk staff, kantin. Okay, bila dah pergi makan kat situ, ada jalan tu nak bersini ke atas. Kawasan tu dia sunyi. Ada orang tapi sunyi. Sebab dia ada bilik, office ni. Saya lalu kat situ, tiba-tiba lampu blackout. Dan benda tu beritahu dekat saya, antara 4 ni, aku terpaksa ambil seorang untuk teman aku dekat sana. Itu ayat terakhir dia. Lepas tu saya dah tak ada, and then orang yang diambil itu adalah arwah. Dan pemergian arwah memang ada hubungan kait dengan benda ni. Siapa yang mengatakan paling kuat pemergian arwah ni ada hubungan kait dengan apa benda yang dia buat? Antara korang 4 orang, 3 orang. Ali. Apa yang meyakinkan Ali cakap tu, Abang Pangeran? Dia rasa bersalah sebab dia buat benda yang sepatutnya dia tak buat. Dan kita orang tak patut pergi situ. So, cerita ni, Akak Fium dan semua tentera Jembalang, benda tu bukan sekadar di situ saja. Bukan? Betul. Diganggu setiap ahli yang pergi tu. Ada 4 orang. 4-4 ada camcorder, betul? Pangeran? Dan berlaku seorang demi seorang. Dan sekarang macam mana? Benda tu still nak ambil siapa lagi? Ada yang komen kat bawah? Tak ada.
Macam dia kata lah, masa lepas dia munculkan diri kat sebelah pintu. Masa macam kalau tahu macam dia kata, dia cakap gitu lah. Dia kata, aku nak ambil seorang untuk teman aku. Dia kata seorang. Tapi sekarang kita orang Jason tu kena kacau-kacau macam tu lah. Tapi sekarang saya pun dah tak kena sangat. Macam kawan saya yang Ali tu, dia dah pindah rumah lah. Rumah tu pun dah dijual. Tapi tak pastilah keadaan rumah tu macam mana sekarang. Lepas tu yang kawan saya yang still benda tu nak kahwin, dia still ikut dia lah. Dia tak kacau family, tapi dia suka benda, dia suka kawan saya, itu saja. Kawan dia kahwin tu Cerita ni, awak ada kongsikan dengan kawan-kawan tak? Kita orang bagi tahu, tapi tak ramai yang percaya ingat kita orang buat-buat main. Apa benda yang dorang paling menyakitkan hati bila awak cerita benda ni yang dapat awak dengar daripada orang yang tak percaya tu? Salah satu, tolong kongsikan. Diorang kata kita orang buat cerita. Okay. Diorang kata kita orang macam, alah, semua orang boleh pergi situ dan tak kau ambil cerita siapa-siapa dah kau buat. Tadi kita ceritakan Kak Fium, cerita dia pasal selepas diorang belajar tu, barulah berlakunya kemalangan. Mungkin saya terlepas pandang lah. Untuk Pangeran, tahun bila agak-agak? 2013 tak salah, 2013 sebab saya habis petik tu 2011 2012 punya sesi. Faham. Okey, sebelum kita nak ke bahagian pengajaran di penghujungnya kan Kak Fium dan juga Tentera Jembalang, sebab ada lagi yang tengah queue di bawah ni. Mungkin awak nak tambahkan apa-apa sedikit, ada penambahan dalam penceritaan awak ni? Ada tertinggal lagi apa-apa? Saya dah tak ada lah. Cuma macam saya macam apa kalau untuk pengajaran satu benda je, kita memang sebagai manusia, kita punya curiosity yang tinggi. Nak tahu satu benda yang sepatutnya kita tak pernah tahu. Cuba ingat satu dalam dunia ni, kita bukan duduk seorang-seorang. Kita berkongsi alam ni dengan benda-benda yang kita tak nampak, yang tak patut kita nampak, tak patut kita tahu. Tapi cukup kita percaya benda tu ada dengan kita. Betul. So, insyaAllah Pangeran, kalau ada kesempatan nanti, kalau kita buat lagi Bilik Gelap bagi Jumaat dengan Sabtu, kalau awak ada kisah nak untuk dikongsikan nanti, insyaAllah kalau awak free, awak boleh naik kotak untuk kongsikan ataupun wasabi. Okay? Boleh insyaAllah. Okay, so jaga diri Pangeran malam. Saya semakin takut tengok awak punya DP ni. Okay. So, kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah kongsikan cerita di BGO. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kisah-kisah seram dan misteri di Bilik Gelap.